Tiga perkara yang mungkin korang terlepas semasa perlawanan Fulham menentang Arsenal tu. Okay, first adalah bahayanya Eze. Bahaya bukan kepada opponent, bukan kepada Fulham, tetapi kepada Arsenal tu sendiri. Sebab apa? Ada momen-momen yang kita dapat lihat Eze ni struggle di bahagian tengah dan kehilangan bola. Opponent Fulham mendapatkan satu serangan counter attack. Dan benda ni terjadi kerap jugalah, beberapa kali jugalah. Dan second adalah Gyökeres masih lagi mandul, tidak ada gol lagi. Tetapi dalam match kali ni saya nampak dia lebih improve. Cara dia shield bola tu saya rasa sangat-sangat bagus. Dah ada improvement. Dan juga dia berani untuk menjatuhkan badan. Ini yang paling saya suka. Dia berani nak mendapatkan foul, nak mendapatkan penalti. Tapi mungkin dia perlu pergi banyak lagi lah kelas lakonan. Mungkin dia kena pergi kelas lakonan Fauzi Hanawi. Okay, dan last but not least, yang terakhir adalah, ini saya rasa mungkin obvious sikit, iaitu Saka, guys. Saka punya performance semalam, cara dia dribble, cara dia lepas one by one apa semua, saya memang very appreciate lah. Lagi-lagi dia lawan dengan Ryan Sessegnon, bekas Spurs tu kan. So puas hati lah bila dia dapat lepas. Tapi kena lock kuat juga. Tapi sayangnya dia tak ada penyudah, tak ada gol. Dan akhirnya Arsenal berjaya mendapatkan gol melalui set piece. Corner FC at the best lah. Kita dengan tiga mata ni akan menjarakkan lagi kita punya leading dekat tempat nombor 1 EPL tu kan. Dan kita akan tengok rival pencabar juara kita iaitu Liverpool yang akan berjumpa dengan MU. Korang komen dekat bawah prediction korang, siapa akan menang, MU ke Liverpool? Korang komen dekat bawah, okay? So follow saya.